Pada hari ini, dalam tahun 2012, Majlis Pelancaran Proton Preve diadakan di Sri Kembangan, Selangor. Proton Preve adalah model pertama perusahaan automobil nasional Proton yang menerima penarafan 5 bintang Program Penilaian Kenderaan Malaysia MyVAP oleh Institut Keselamatan Jalan Raya Malaysia MIROS. Ia didatangkan dalam 3 varian yang boleh dibeli dalam transmisi automatik dan manual. Varian pertama adalah Standard Executive dengan transmisi manual yang menggunakan enjin 1.6 liter IAFM Continuous Variable Transmission CVT 5 kelajuan. Varian kedua adalah Standard Executive dengan transmisi automatik yang menggunakan enjin yang sama namun mempunyai 7 kelajuan. Varian ketiga pula adalah Premium dengan transmisi automatik yang menggunakan enjin 1.6 liter charge keberkesanan minyak CEF Turbo dengan CVT Protonic 7 kelajuan.